So he's here. He wants to test the tomahawk. But your man's here. Yes, I know. For your information, this is the first time I ate the meat and daging. So here's the big cup. Meh, macam kau makan rare. Mentang serah tak giat. Kalau play safe, yang ni lah. Medium Itulah, kita dah lama tak makan steak kan. Macam mana New York Steak Shack. Dah lupa kita biasa beli kan. Biasa well done lah. Biasa kita beli well done. Malas nak ambil risiko. Yeah. Sebab kalau orang kat sini tempat betul masak, orang betul masak okey. Tapi kalau ada salah tu Habis sakit perut. So yeah, we have decided to order. So kau tanya orang tadi kat depan channel bagi stick dulu semua. Tunggu panggil nanti. Lah kau tak nak banyak sangat kan. Habis nanti charge tinggi Siapa di. Tapi tomahawk satu je kan size. So should be no problem lah. So tak tahu besar mana. Beef rib tak payahlah. Beef rib kau tahu kan ECL kecil je beef rib tu. Dia kecil apa? Bahagian peha. Rangka lah. Rangka. Peha lah. So we scout the price first before. Bila aku tahu tomahawk tu besar macam mana, lain kali aku tak nak order. Kan? At least dah tahu kan? Dah cuba sekali kan bayar duit sendiri kan? Lepas tu aku tanya berapa tak harga. Sama kan tomahawk? Memang. Mak tak ada rice nice kau beli apa? Roasted chicken. Roasted chicken? Roasted on nice. Ada rice? Ada. Let's see. Rice shower. Rice shower. Hey, he play Uma Musume joke. No, there's no rice. Tadi ya? Tak ada. Sai. No rice. No rice. Mr. Rice. Menate guys. Laju nak sampai siap. Aku tak tahu apa dia order. Kasih. Tinggal kau punya je. Here we go, first bite. We eat raw first. I want to one raw, one chuchuk. Yes, we eat raw first. Bismillah. Ya, sikit. Kau order apa tadi? Medium. Patut. Tapi okey lah kan. Dia tak ada lihat mana kan. Kau pun lain ke daripada apa? New York Station kan? Lain. Nah, tu. Thank you. Thank you, my friend. Come, full. I full. Yeah, he's trying. First. I'm going to try also, same like it. Potong, lepas tu you boleh celup. Yeah, it's a bit, what you call, liat. Here's what it is, right? Bismillah. Not bad. The meat is tender, but it's just a bit liat, I would say. So, for the next one, why no one? Celup. The sauce. This one a garlic. So I don't ask for the 3 sauce. Or waste away. Satu lagi meat. It is better with this. Yeah. Yeah. The garlic. Okay. Let me eat. That's your turn. Now it's your turn to try with the sauce itself. It's a garlic sauce. Bukan apa ya? White colour dark. Kan, kena kan? Wah, ada rasa flavor. Tak ada makan kosong tadi kan? Makan macam ni pun kenyang Not sure, I don't know, but you try it first. It's big also, I would say. Small lah. Not that, I mean okay lah. Okay, for a meat, dia memang big. Big lah, meat is big. But in terms of kenyangness, I don't tell. Yeah, but it's okay. If you're hungry, you can go more. Kasih. It's finally here. The Parmesan meatball, guys. Alright, let's give it a go. It's time to eat.
Sup bro? Nah hadiah. Hadiah. Minum. Kurang ada orang sakit. Boleh. Benar, Sin? Tidak. Masuk ke sana. Ya, masuk. Ya. Apa? Siap blazer lagi. Blazer. Mana nak pergi? Hah? Mana lagi? Nah, tak ada idea. Aku ingat aku ikut kau je. Aduh, tak ada apa-apa Aku fikir meet je. Sebab kalau dalam tak pergi meet, Oh, senang cari makan apa semua. Dah makan ke? belum. Dah apa? Kau ajak aku keluar, semi makan dah kot. Nah, boleh. Tony Ramos. Apa? Kayo. Tu dah dapat jauh dah. Ambil yang tu je lah. Ambil tu je. Mana nak fikir dah. Labubu. The trend nowadays. Even Kai tahu apa tu labubu. Wih, Mr. Beast apa? Feasible soul here. Videonya. Tapi aku memang nak beli stadium dia jugalah. Oh, yelah nak main Dia sebab stadium dia bukan stadium normal lah. Stadium dia ada benda ni. Narik. So that's why. Damn. Dan aku nak cuba masuk tournament lain kali. Boleh. Let's go. Counter dia. Mana counter? Counter sana kan? Ada. Tanya. Tiket kat kau kan? Kai, tiket kat kau kan? Apa? Tiket kat kau kan? Ni. Jangan jangan kita masuk. Syamil tolong ambil. Ingat tangga tu dah elok kan meh? Kau pergi tadi orang masih dah lama. Ya tu. Kau mesti tahu daripada aku. Okay, nak masuk jom. Kau beli popcorn ya? Popcorn. Macam bangunan saja. Bangunan tu macam mana nak lukis? Kan? Macam mana lukis bangunan tu berapa tahun tu? Buat apa? Interior. Itulah, tak ada shining draw yang menarik sekarang. Apa? Meh? Tu Syamil, jauh jalan. Nampak? Parkir biasa naik dengan Amin kan? Parkir dalam. Dah biasa. Taxi, send me on taxi. Sekejap, mana lalu pintu di sini kan? Kau nak sana? Oh, Aku tak tahu kau nak lalu mana. tak, depan tu aku duduk di depan tu. Yang kat B tu, nampak tu? Naik escalator tu. Tu dekat. Okay. Right, thank you so much man. See you when I see you. Right, Lelo Kai. Jumpa lagi akan datang. Right. Dia salam-salam dah tengah demam. Shit. Sorry Kai. Right, Lelo man. Okay. Right, see you tonight man. See you tonight. Alright, ciao. Alright, that's it guys. That's our weekend adventure short with Syamil and Azunaidi. Special thank you. And now we have to go back with MRT. Yeah. Kau tinggal? Tak ada. The bus will always save your mind. It's there, sending your mind home peacefully and quietly, and there's no anything. So if my voice is a bit different, yeah, I just recovered from influenza. So yeah, thank you so much for watching my video and support me. Special thank you to Syamil and Azunaidi as well for kidnap me, and yeah, I fulfilled one of the wish lists. Watch Demon Slayer for the second time. So yeah, special thank you by the way. Oh, sorry I couldn't entertain you. Your wedding, Sanusi. I very apologize for that. My voice is slightly different already. So yeah, thank you so much guys for watching. I'm sorry again, Sanusi, I couldn't attend your Malacca wedding. But I will see you next time on the next video. Yes. Bye bye. But I'm too old to walk already guys. Seriously, I'm too old to walk. I'm 28. Oh, where's my friend here? Hey, Harry-san. Macam mana? Nak tunggu Syamil ke taubat?
Oh ni lah line. Oh ni lah masuk kau. Damn boy. Better Syamil lah kan. Kalau kau setuju sekejap. Dia pun dah nak dekat dah sebenarnya. Rasa ambil kat mana depan tu Rasa bawah ni kan? Ya kat terus. Itu okey lah. Oh dari sini lah. Ya, dari sini lah. Oh ni lah beratur tu. Damn boy. Kalau kau kat belakang ni pun tak lepas punya ni. Tak lepas faham. Okay, now we do this reverse. Okay. Now we should be able to go inside. Okay. Dia buat lah saya masuk. Okay, nampak? Tu bukan? Ada? Sekejap. Tak. Pusing. Tak nampak. Ada. Kanan sikit. Hati-hati jangan terlanggar. Aku risau benda patang ni selanggar tu. Kau kena baring ni agak Baring? Tinggal lah. Suruh. Badan aku baring? Yalah. Sekejap. Cuba. Aku mau masuk dulu. Okey. Kalau aku baring lah. Oh ya, torchlight patut lah. Tak nampak kan? Okay, jadi. Ya, macam tu. Dia ke arah ni, hati-hati dulu. Okey, slowly. Aku berat tu. Jadi, pegang apa? Tidur lah. Okey. Kena 2 orang tu, berat tu. Aku ke depan dia. Okey, cantik. Okey, jap. Tak ada. Tak ada, cuba ke belahan ni sikit lagi. Kanan lagi. Tak kamera tu, tak nampak. Okey, mana? Hati-hati slowly. Ke mana? Ke mana? Cahaya sikit. Cahaya lagi, tak nampak. Jap, cuba kau pegang ni. Cahaya. Bukan, aku pegang cahaya, kau pegang ni. Apa ni? Pegang dulu tu. Kita nak tengok kat mana benda tu. Okey. Kalau kau set. Tak nampak tu, tak nampak. Itu bukan. Yang mana apa? Biru orange. Cuba ke sana balik. Ke sana dia nampak. Ke sana balik. Hati-hati. Boleh tak dia naik tinggi sikit? Ke atas dia ada kosong ke? Tak boleh. Ada sikit. Boleh lah. Dia ada ruang atas. Dia nak atas. Kau macam ni. Tarik dia ke atas. Nampak ada apa sekali? Macam tak ada lah. Cuba kita tengok. Ada tak? Tunggu dulu ni. Betul tu. Okey. Ada tak? Tak. Sampah je. So. Tak ada. Ni ada tak? Tak nampak. Tak ada. Lampu okey? Baru nampak sikit lampu. Okey. Okey lampu. Kau nampak? Tak ada apa. Okay, kalau ada. Airi tak nampak lampu. Ni. Dia lampu dengan kamera tak kena tempat. Lampu nak ke bawah sikit ke apa? Okey, lampu kat situ. Itu kat kamera tu lah. Okey. Nampak tak? Tak ada. Lagi? Ada depan lagi kot. Mana tahu? Dia kena pergi belah sana lah. Belakang blok kan. Blok ni. So kena tukar. Dia memang sini je rasanya. Masih tu dia. Kalau Kau kena pergi belah sana lah. Matikan mic tu. Oh mic. Sekejap. Oh ni. Sini kan? tak. Kau take away ke? Kau take away ke kau makan? Aku ini tapi dia buat. Oh faham? Kau mesti pelik nama ada plastik. Ni dia. Safe. Mana? Oh ni pegang saya. Okay. Ambil. Kau ambil apa? Kena semua. Semua. Kau ambil. Ambil je dari tangan kau. Tak apa. Cek. Oh, dia bagi 2. Baiklah rezeki alhamdulillah. Tunggu 20 minit. Rezeki bro. Syamil ingat. Ambil. Tengok Syamil ingat. Cukup dah semua. Kau ada berapa ayam? Ni kau mau order besar Oh, okey. 2 juga. Oh, Kau telah. je lah rezeki. Sekejap, ni mana tahu ada ayam dalam tu? Nasi. Oh, nasi je. Nasi je. Okey, akulah rezeki. Okey, makan.